Kita nak pergi ke G2G Animal Garden di MIPS. Enam lah, termasuk senior citizen seorang. Senior citizen satu, dewasa tiga. Mana Mat? Tiara kat sini. Kanan. Banyak burung-burung. Stroller parking. Boleh nak masuk, kena tutup balik. Kita tengok capybara dululah. Balik kambing. Kambing ni ikut. Awak di sini. Nampak kambing. Bagi. Bagilah dia makan. Dia takut ayo. Anak dia. Bagi. Dah jom. Mana dia pergi bala? Naomi, pegang Mi. Dia nak kapibara, lepas tu dia oi besarnya. Dia bagi kapibara. Guys, ada kita kapibara guys. Bagi kot je. Nah, bagi. Takkan ekor je mana segi. Tu ada sana. Tu sana tu. Sana tu. Unta, topok tak unta. Oh. Nak bagi untuk makan mana? Pakai apa ni? Cepat, bagi untuk makan, cepat. Nak bagi Bagi untuk makan. Pergilah, pergi. Pergi kat dia. Pergi kat dia. Boleh angkat dia. Carrot. Bagi dia makan. Pelan-pelan. Ni nak balik tak? Meh, nak tak? Ni baik lembut Meh. ke kulit Ana. kita. Cuba pegang. Lembut ke kulit kita. Allah. Mak kau bagi satu bakal habis. RM10. RM10 sekali ngap. Dia makan grass. Ya. Gemuk lama pula. Dia tak ada kuku. Dia nak bagi banyak-banyak. Dah lepas. Dibakar dia dibakar. Minta sikit. Dia tu jom. Ni, sini minta sikit bagi dia, kesian ni. Pakcik, buat apa ni? Bagi dia. Weh. Sudahlah. Habis sebut kau. Kau tak boleh. Bagi kecil sekali. Tak baik. Jangan macam tu, tak baik. Cuci. Awak kena bagi kecil sekali. Tak ada. Weh, tak ada weh. Tak ada weh. Dia follow je kita orang sebab makanan. Tu iguana. Tak aku pak. Aduh. Dia tak pusing. Mana? Jap. She datang. Ini kambing. Dia selalu kat tanah tinggi ni. Main kat
makan tikus. Taklah. Macam rumput. Bukan kasawari tu. Kasawari ke? Macam buku emu. Like to move it. Ha. Bang. Oh. Besar. Kita ambil gambar yang dulu. Ha? Gambar yang dulu. Sekejap. Kita tengok dulu sini. Biar nampak. Boleh bagi makan bang? Boleh. Biar nampak body dia. Ah, okey, okey. Kena tangan. Okey. Yo. Bang ambil makan. Satu, dua. Wah. Ambil. Dia makan popiah. Baik-baik. Dia boleh gigit tau. Ha, baik-baik. Jom, bahaya je. Dia boleh gigit Dia baik-baik. gigit ni, tangan dia panjang. Ha. Baik, dia boleh gigit. Walid dia gigit lagi. Ui. Pokok kat sini tak boleh ke? Comel lah dia tu, Mek. Tahu? Ambil sorang tu. Janganlah. Jangan begitu. Hello. Dia punya sarang dia buat bawah tu. Nampak ada sarang dia buat. Buatan. Ni dia just timbus. Abang. Ni tu dah dia. Dekat Phuket ni dia kutip derma. Ada tabung dah atas dia punya ni shell tu. Dengan Umi kalau ambil dia main ambil. Dia main ambil je makanan tu. Bagi betul-betul. Bagilah betul-betul. Dekat sikit. Dekat sikit. Bagi yang ni. Ha, dah lepas. Ha, tu lagi seko tu. Adik tu nak air. Belah kiri. Yang belah kiri. Ha, dah. Bagi dia. Apa ni? Oh, yang belah kanan. Bagi belah kanan seko. Sian dia. Seorang satu. Sunda sambal. Nah, seorang satu. Wih. Ha. Satu pertama ke? Sabar. Saya dah semua. Jangan beri. Engkau main-main kan dia gigit tangan kau. Bagi. Tangkap ikan apa? Ikan kecil-kecil tu. Tu tengok saya dapat apa. Lu. Mantap. Siapa tangkap paling banyak? Saya. Bagi tangkap paling banyak. Lepas tu Hadijah punya mana? Jah punya mana? Oh tu, sensitif. Apa ni? Okey dah. Kita buang balik. Dah cepatlah. Release balik. Habis. Okey, masuk balik. Dah. Masuk balik. 1, 2, 3. Right. Dah lepas. Dia tak nak keluar. Tak nak keluar, dia nak keluar tu. Masuk. Keluarlah betul-betul. Okey, dah. Dah jom. Kenapa dia tak bermoral? Kenapa dia tak bermoral sangat? Aku dengar Dia bukan ular, dia apa nama dia? Dia macam lizard kan? Macam lizard. Ular kat sini. Mana tadi? Oh tu dia. Ni. Tapi bukan ular. Dia kulit macam ular. Macam Tengok yang ni ajar lah. Ni apa? Ni apa? Kapibara. Capybara. Tadi bagi capybara makan tak? Kapibara tu tak keluar pun. Bukan takut ke tadi? Ni benda apa? adik, tekan ni tu dah kipas. Tu belon. Dia boleh tiup belon. Bawah tu dia boleh tiup belon. Mana? Kau tak beli yang warna Oh, tu ada belon tu. belong. Alright. Boleh buka.
Oh, apa tu? Kapibara. Yang tu asal kapibara kena makan dengan siapa? Kapibara. Kapi. Habis. Tergolek lah. Dia kena makan dinosaur. Kapibara. Oh no. Mari kita tolong dia. Macam tu. Tengok sikit kapibara dia. Tengok. Tengok ayat dia. Dia punya padi lepas tak? Ya boleh. Boleh je. Cuba sendat sebab dia gemuk. Ya say. Terima kasih balik. Duit gaji boleh ambil je. Tak apalah. Asalkan dapat kapibara. Ambil. Ambil.